yaitu iktidal, kembalinya seorang kepada kelakuan keadaan yang ia seorang ada padanya kelakuan dahulu daripada rokok, daripada kiang. Contohnya daripada ni contoh kata kelakuan daripada kiam atau duduk atau lain. Jadi maksud i'tidal, katalah kita semayang dalam keadaan kiam, berdiri tegak, maka i'tidal ni setelah selesai kita rokok, setelah siap kita rokok, kita bangkit daripada rokok kepada keadaan yang sebelum kita rokok. Sebelum kita rokok, kita berdiri tegak. Maka i'tidal pun wajib berdiri tegak. Bagi orang yang semayang duduk, maka dia i'tidal sebagaimana sebelum dia rokok. Orang semayang duduk. Jadi dia i'tidal pun seperti kelakuan duduk. Gitu. Sebagaimana sebelum. Kalau orang tu dia belakang bongkok, dia bongkok, tubuh dia ni tak boleh nak lurus, bongkok, maka dia i'tidal sekadar bongkok. Dia tak boleh nak betul dah sebab dia belakang bongkok. Jadi i'tidal tu dia bangkit pada rokok seperti keadaan sebelum dia rokok. Mana keadaan dia? Mana kalau orang tu semayang sambil tidur. Contoh dah. Orang semayang sambil tidur, rokok dianya isyarat dengan kepala. Diangguk kepala. Pak i'tidal, dia kena betulkan kepala sebagaimana sebelum dia tunduk kepala. Bagi orang duduk. Jadi bagaimanapun syarat i'tidal ni ada 3. Ada 3 syarat i'tidal. Dia tak ada sebut di sini. Jadi syarat i'tidal ada 3. Yang pertama, pastikan i'tidal itu kemudian daripada sempurna rokok. Bila kita berasa kita rokok, cukup dengan tamak nino. Bila selesai rokok, barulah kita mula i'tidal. Satu. Jadi kalau rokok tak ada tamak nino, i'tidal tak jadi. Pasal rokok belum sempurna. Sempurna rokok wajib tamak nino. Diam sekejap dari rokok. Barulah kita angkat sami'allahu liman hamidah. Setelah rokok kita sempurna. Satu syarat. Syarat yang kedua, i'tidal ni kembali seperti keadaan sebelum rokok. Dan syarat yang 3, i'tidal ni jangan kosak yang lain daripada i'tidal. Mana kita bangkit daripada rokok, jangan niat yang lain selain daripada i'tidal. Kalau misalnya kita tengah rokok, maka kita berasa sakit pinggang, sakit orak. Kita angkat kepala daripada rokok kerana sakit punggung. Maka tidak ada tak jadi. Dia kena tunduk semula, kena angkat semula. Pasal nawaitu dia i'tidal tu bukan kerana urusan i'tidal. Sakit orak, sakit punggung, gatal ke orang. Pasal semayang ni ada kosak taruh tayin. Sengaja. Rokok dengan sengaja. Kalau kita rokok dengan tak sengaja, tak boleh. Kita terkejut. Sebelum kita rokok, kita terkejut.
Buah kelapa jatuh atas zen, deng gitu pun rokok. Rokok kerana terkejut tak sah. Nak biar kita rokok tu kerana nak rokok. Gitu. Kosak-kosak. Nah, kosak ni. Jadi kita iktidal kerana tujuan iktidal. Bukan iktidal tujuan sakit punggung, sakit orat. Nah, sakit lutut dah. Ataupun kejut. Tak jadi. Nah, kita di tengah rokok. Tiba-tiba jatuh buah kelapa sebiji atas-atas. Atas rumah. Ataupun ada budak main mercu. Kita di tengah rokok. Tiba-tiba bunyi pang-pang. Kita pun kejut. Bangun. Tak jadi iktidal. Kena rokok semula. Kena iktidal bakit tu dengan tujuan iktidal. Bukan dengan tujuan terkejut. Terkejut tak sah. Dan dia kena tunduk semula. Bahasa tidak ada kosak. Dia bangun kerana terkejut. Kedengaran mercung. Budak-budak duduk main mercung. Tak jadi. Kena tunduk semula. Barulah start iktidal semula. Rukun yang ke-8. Tamakninah di dalam iktidal. Jadi tamakninah sebagaimana kita maklum dah. Tamakninah iaitu tetap sekalian anggota. Sekadar masa subhanallah. Duduk dia sekadar tu. Dan wajib bahawa tiada dilebihkan qadar iktidal daripada qadar membaca Fatihah. Maka jika melebih ia seorang daripadanya qadar membaca Fatihah dengan sengaja dan mengetahui, dia tahu tak boleh lama-lama, tapi dia tidak lama-lama. Saya batal sembahyang. Pasal apa? Iktidal ni rukun pendek. Oleh kerana iktidal rukun pendek, jangan kita berhenti lama. Kita berhenti sekadar baca. Dan zikir sudah ada. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ard. Jadi. Kalau kita lama. Mana kita berhenti lama? Selama mana? Kita berhenti iktidal tu. Sama lama dengan orang baca Fatihah. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Sebab dia rukun pendek. Kita sudah dah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Duduk dia. Lama duduk dia. Sama lama orang baca Fatihah. Orang baca Fatihah 7 ayat sudah, dia baru nak rokok. Maka batal. Berbeza kalau kita sembahyang sunat tasbih. Sunat tasbih iktidal lama sebab nak baca tasbih 10 kali tak apa. Dah 10 kali tasbih ni lama juga. Tak apa. Anggap benar pun pada perang ni. Ada benda tak rapat ke apa? Depan. Tupak pun. Dan wajib bahawa tiada dilebihkan qadar iktidal daripada qadar membaca Fatihah. Jadi kalau kita berdiri iktidal tu sama lama dengan orang baca Fatihah 7 ayat, batal. Maka jika melebih daripadanya qadar baca Fatihah dengan sengaja,
Dan dia tahu sini tak boleh lama-lama. Tapi dia lama-lama juga. Nah, saya batal sembahyang. Kesembilan. Rukun yang ke-9, sujud 2 kali. 2 kali sujud. Sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Dan sekurang-kurang sujud itu, sekurang-kurang sujud, menyentuh dahinya seorang akan tempat semayang sejadah. Nah, dia rapat di sejadah. Serta diberatkan dengan kepalanya atas tempat itu, tempat sujud. Berat kepala tu maksudnya, masa kita letak dahi atas sejadah, kena tekan. Kena tekan, dahi itu tekan. Sekadar mana tekan? Kalau kita buat contoh, kalau kita ada kapas, ada segumpal kapas, kita letak atas jadah. Kita letak dahi di atas kapas. Kemudian kita tekan. Bila kita tekan, kita akak kapas tu kempes atau tidak. Kalau kapas tu kempes, itu tanda sudah ditekan. Kalau kapas tu tidak kempes, bermakna kita tidak tekan. Tak sah. Kena beratkan kepala berat, sehingga kalau ada kapas di bawah dahi, kapas tu jadi kempes. Dalil kata diberat, ditindih, ditekan. Dan ditinggikan punggungnya atas pihak yang ke atas daripada dirinya, tinggi ke punggung. Punggung dengan kepala masa sujud kena tinggi punggung. Tu punggung kena tinggi daripada kepala. Ni bagi orang sujud biasa. Bagi orang yang semaya takrisi, tidak perlulah punggung tu tinggi pada kepala. Nak ada penuh kepala, akak punggung tu akak dengan kesi-kesi. Ini untuk orang yang sihat walafiat. Jadi bagi orang yang semaya takrisi, dia sujud atau dalam keadaan duduk takrisi, tidak perlulah punggung tu tinggi pada kepala, nanti rebuh pula. Ini untuk sujud yang biasa. Orang yang sihat walafiat. Sujud 2 kali, sekurang-kurang sujud, menyentuh dahi akan tempat semayang, serta diberatkan dengan kepalanya tekan. Atas tempat itu, tempat sujud, dan ditinggikan punggung atas pihak yang ke atas. Mana ke atas? Kepala. Kepala kita dengan punggung, tinggi kepala. Namun ketika sujud, kepala kena lebih rendah daripada punggung. Ketika sujud. Dan diantarkan 2 tangannya, tangan seorang. Dan 2 lututnya, lutut seorang. Dan hujung 2 tapak kaki. Tapak kaki ni perut jari. Perut jari. Pada tempat sembahyang. Maknanya ini anggota sujud dia ada 7. Mana 7 anggota sujud? Yang pertama dahi. Mesti rapat. Yang kedua 2 tapak tangan. Dahi 1, 2 tapak tangan 2, 3 dah situ. Tapak tangan ni kena tekan. Kena tekan atas jadah. 2 lutut. Kalau kita akak lutut sebelah, tak rapat, tak sah. Akak tangan sebelah, tak sah.
Dua lutut dan lima di situ lah. Dua lagi. Dua perut jari kaki. Perut ni tapak. Jari kita ni ada 5, jari kaki ni ada 5. Maka 5 jari tu kalau ada 1 jari yang perut jari itu boleh rapat di sejadah, okeylah. Tak syarat 5-5. Kalau boleh 5-5 lagi bagus. Mana kita nak bagi kena jari, perut jari, nak macam mana? Jari kita masa sujud, pasti kan? Jari kaki ni kita bengkok ke depan. Sebab Nabi nak dalam hadis, sujud dengan 2 jari, dengan janda apa ni, 2 kaki menghadap kiblat. Macam mana nak menghadap kiblat? Jadi supaya menghadap kiblat, kita kena bengkok ke depan. Ibu kah, jari kecil kah, ikutlah. Yang mudahnya ibu lah. Boleh ke tak? Kita lipat, kita bengkok jari ke depan. Biar perut jari itu kena di sejadah. Hujung jari menghadap kiblat. Tak nak. Nah, kalau boleh. Kalau tak boleh, umpama kata orang ni kaki dia ni kerah. Kaki kalau nak bengkok. Kerah. Macam batang kayu. Tak boleh nak bengkok. Maka sah. Tak ada apa-apa sebab dia tak mampu. Jadi bagi kita yang mampu, pastikan 5 jari sebelah ni, salah satu perut rapat di sejadah. Rapat. Kalau boleh. Kalau tak boleh kerana sakit, kerana luka, itu tak apalah, dimaaflah kerana uzur. Dan jangan pula duk lipat, kita jari sakit. Kamu duk lipat, aduh. Tak sampai tahap tu. Dan kalau jari kita luka, tali lipat, setakat mana yang kita mampu. Perut jari. Jadi kalau masa sujud, jari kita ni terkulai ke belakang. Tak sah. Jari, ujung jari kaki ni terkulai ke belakang. Dia naknya terkulai ke depan. Bengkok. Nah, jari kita yang 5 ni bengkok ke depan. Bukan terkulai ke belakang. Kalau terkulai ke belakang tak sah. Pasal apa? Bila terkulai ke belakang, tapak jari tak kena di sejadah. Tak kena. Jadi masa sujud, syarat sujud, jari kaki mesti bengkok ke depan. Macam orang main aerobik atau berapa kan. Dia lepak jari dia. Itu orang aerobik. Kita begitu. Jari. Ni ramai orang tak perasan. Atas jari kaki ni banyak orang semayang, dia tak belajar. Jari dia terkulai ke belakang. Bila jari terkulai ke belakang, perut tak kena. Yang kena di sejadahnya kuku. Kuku kena. Perut tak kena. Dah. Tadi tak sah. Dan yang akmalnya sujud. Bahawa menghantar ia akan hujung 2 tapak kakinya. Mana cara sujud yang terbaik, kita start dengan jari kaki dulu. 2 tapak kaki. 2 tapak kaki itu maksudnya jari lah. Jari. Tapak tu nak rapat tak boleh. Dah di sejadah. Jari ni dia boleh bengkok, boleh lipat-lipat. 2 tapak kaki. Maka 2 lutut. Dia mula-mula tapak apa ni, jari kaki kita ni duduk bawah tu. Kan masa kita berdiri, jari yang paling rendah dengan lantai. Maka jari dulu. Kemudian 2 lutut. Ni cara strategi
Kita turun sujud, biar lutut dulu. Kalau tak ada uzur. Kalau kita tak ada uzur, kalau orang tanya mana afdal, lutut dulu ataupun dua tapak tangan dulu jatuh tempat sujud. Jawapannya lutut. Namun kalau sekira bagi orang sakit lutut, sakit orang, kemungkinan dia nak turun lutut dulu berbahaya bagi dia. Pasal kekuatan dia ni tak kuat. Kalau lutut dulu, dia jadi jatuh kuat. Sakit lutut-lutut. Jadi kalau keadaan begitu, afdal tangan dulu lah. Untuk selamat daripada bahaya. Bagi kita yang sihat walafiat, dan siapa kita yang boleh ketika sujud tu, lutut dulu tu. Itu yang afdal. Tapi bagi orang sakit orak, sakit lutut, sakit kau, tu tangan dulu. Kemudian bila lepas ada lutut, maka dua tangan. Lepas ada lutut, dua tangan rapat di sejadah. Maka dahi. Kemudian dahi pula. Dahi itu rapat di sejadah. Lepas ada dahi, hidung. Hidung ni tak wajib, sunat ya. Yang wajib rapat di sejadah dahi saja. Hidung sunat. Sunat kita tekan hidung tu di sejadah. Tu sunat. Dan kalau kita saya hidung kita takut kempes, akak tak apa. Yang pentingnya dahi. Takut orang hidung mancung. Dia saya hidung dia takut kemeh. Tak apa. Dia akak. Yang penting dahi tu wajib. Dan menghantar dua tangannya membetuli dua bahu. Tangan kita letak tangan masuk sujud sama betul dengan dahi. Dan mengangkat dua lengan. Lengan tu biar terakat. Jangan lengan tu rapat di sejadah. Tapak tangan je rapat di sejadah. Lengan kita kena angkat. Kena angkat. Jangan kita sujud seperti unta tidur. Tahu unta tidur? Unta dia tidur, dia letak lengan ke atas tanah. Jangan tiru. Kena angkat. Masuk sujud. Siku tu angkat. Bila angkat siku, dengan sendirilah terangkat lengan. Dan serta menekan. Menekan atas dua tapak tangan. Tapak tangan itu tekan atas dada. Dan menghunjurkan segala jarinya. Jari dua tapak tangan. Jari itu lurus ke depan. Jari ini betul lurus ke depan. Berhimpun pada pihak kiblat. Mana luruskan jari menghadap kiblat. Lagi menceraikan dua lutut. Antara dua lutut. Lutut kanan dengan lutut kiri. Sunat kita cerai asing. Sekadar satu jengkal. Lutut kanan dengan lutut kiri. Satu jengkal jarak jauh. Kalau rapat sah. Dia wajibnya lutut. Dia afdal. Jadi sekadar satu jengkal. Lagi itu ada syarat lagi. Menghadap segala jari keduanya. Dua tapak tangan. Itu kepada kiblat. Jadi, itu dah. Mengangkat dua lengan daripada tempat semayang serta menekan atas dua tapak tangan. Menghanjur segala jarinya, jari dua tangan, dua tapak tangan. Berhimpun kepada, ini menghadap kepada, mana jari itu rapat lah. Himpun tu maksud rapat.
antara jari ibu dengan jari tengah, jari telunjuk, jari kelingking rapat. Tidak kata buka jalan rapat. Itu maksud menghipung. Kepada kiblat lagi menceraikan dua lutut. Dua lutut tu jangan rapat. Dan dua daun kaki, tapak kaki kanan, tapak kaki kiri, lutut kanan, lutut kiri, kita jarak lebih kurang 1 jengkal. Kedudukan. Kalau rapat besar. Cuma sunat, biar kaki kanan, kaki kiri itu 1 jengkal jarak. Lutut kanan, lutut kiri 1 jengkal. Kalau rapat, tak ada apa-apa. Rapat, kaki kanan, kiri rapat. Dua-dua belah, tak apa. Asalkan perut jari itu kena di sejadah. Lagi menghadap segala jari kedua-duanya. Dua jari. Dua jari tangan tadi. Kepada kiblat. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kita nak ambil kesimpulan daripada pengajian kita tentang rukun yang 9 ni sujud. Apa dia kesimpulan? Iaitu syarat sujud 8. 8. Kesimpulan daripada kita mengaji panjang lebar, syarat sujud ada 8. Syarat sujud. Mana dia 8? Yang pertama syarat sujud. Kemudian daripada sempurna iktidal. Kita kena tahu. Dia tak ada sebut sini, tapi kita kena tahu. Sujud ni bila? Selepas iktidal. Iktidal dulu, baru sujud. Maka kalau kita turun sujud dengan iktidal tak sempurna, tak sah. Macam mana tak sempurna iktidal? Kita bangkit rokok, bangkit tu separuh jalan. Separuh jalan kan? Tidak tegak. Kita bangkit, Allahu Akbar. Sekatu. Patutnya kena tegak. Sekatu ya. Patut turun selalu. Sebab iktidal, dia ada tamanina. Kena bangun. Sami Allahu liman hamidah. Duduk dia. Jadi dia cakap kaulah Allah. Jadi kalau dia sujud lalu tak sah. Gimana? Taruh iktidal. Sami Allahu liman hamidah Allah. Itu banyak tu. Orang tak rasa. Dia iktidal tak ada tamak nino. Terus turun sujud dulu. Sami Allahu liman hamidah Allah. Selalu dah. Berhentilah dulu. Sami Allahu liman hamidah. Duduk dia sekejap. Barulah Allah. Dia pakai kat kepala tu. Sami Allahu liman hamidah Allah. Selalu dah. Turun selalu. Tak boleh. Syarat yang pertama. Sujud ni. Kemudian daripada sempurna iktidal. Sempurna iktidal kena ada tamakninah. Syarat iktidal. Kemudian yang kedua, syarat sujud. Nak ambil rumusan daripada yang kita belajar. Syarat yang kedua, menghantarkan 7 anggota tempat sujud. 1, dahi. Kena rapat. 2 dan 3, 2 tapak angin kena rapat. 4 dan 5, lutut kena rapat. 6 dan 7, perut jari kaki. 7 tu kena mesti rapat. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, ketika sujud, wajib dahi itu terbuka, jangan berlapis. Dahi. Dahi ini jangan berlapis. Wajib terbuka. Kalau sekiranya berlapis dengan kepiyuh,
dengan kain serban, tak sah, tak jadi. Kan? Belapik ni belapik. Dia ada ruang dahi untuk kena sekali. Kalau belapik, contohlah kita kata kalau orang tu pakai serban dia nunduk dah dakak. Tak apa. Dahi tak apa lah. Pasal belapik dengan ataupun dia pakai peyuh sokok ikan. Nampak bulu kening saja. Bila dia sujud, dahi tidak terbuka. Tak sah. Dia kena akak. Akak, dia nampak dahi. Dahi dia sujud, dahi ni rapat. Ini maksudnya, syarat yang 3 sujud ni, iaitu terbuka dahi. Syarat ni. Jangan berlapik dengan ketah kau. Berlapik dengan benda yang lekat di dahi. Contoh kalau orang puan, dia sujud, dia pakai perduk. Boleh tak? Dia sujud, dia pakai perduk. Kau nampak dahi. Boleh. Kena buat. Pas maya pakai balik lah perduk. Berlapik dengan sejadah tak apa. Sebab sejadah tu bukan benda yang duduk di tubuh kita. Kita letak kain tuala pak sujud. Tak apa. Dia tadinya berlapik dengan sesuatu yang lekat di dahi. Dan syarat yang keempat, simpulan daripada rukun. Syarat yang keempat, ditekan dahi. Kepala tu kena tekan. Jangan letak bawah setu. Api-api setu biar tekan. Setakat mana kita boleh tekan. Dan kepala kena tekan. Dan syarat yang kelima, syarat sujud ni, jangan kosak yang lain daripada sujud. Jangan kosak yang lain. Kosak yang lain macam mana? Dia iktidal. Dia turun sujud dengan niat nak garu gatal. Dan kaki dia gatal. Dia pun, aku nak garu gatal. Dia pun turun. Sudah garu, pakai sujud lalu. Kau duduk bawah dah. Tak sah. Dia sudah garu tu kena bangun diri. Seperti yang tidak, baru dia turun. Mana turun sujud tu dengan matlamat dan tujuan. Kerana nak sujud. Bukan kerana nak garu gatal. Bukan kerana terkejut. Kalau terkejut pun tak sah. Kita tidak terkejut. Orang main, budak main mercung. Dung, sujud. Tak jadi, kena bangun semula. Naknya dengan kosak. Dengan perancangnya nak sujud. Kalau kita rebah. Terkejut, rebah. Molek-molek ada rebah sebiji. Macam sujud, pakai sujud lalu. Tak boleh. Tak boleh. Pasal kita rebah tu bukan kita niat nak sujud. Kita terkejut. Kena bangun semula. Bangun semula. Dan syarat yang kena dalam bab sujud ni, syarat yang kena jangan sujud di atas sesuatu yang ditanggung oleh tubuh kita. Mana contoh sesuatu yang ditanggung? Tadilah contoh kita kata dia pakai kepiuh. Dia pakai kain serban. Kain serban tu ditanggung atas kepala. Masa sujud, dahi tu berlapik dengan kain serban. Tak boleh. Mungkin yang besar, orang perempuan. Orang perempuan dia sujud atas kain berkana. Tak boleh. Pasal kain berkana tu dia bergerak mengikut tubuh perempuan. Kena ingat. Takut orang puan. Masa dia nak sujud, dia jolok kain kana dia tu ke depan. Dengan awal itu nak letak dahi atas kain berkana. Tak sah. Pasal kain berkana tu kain yang bergerak bersama tubuh. Tak boleh juga. Takut ada orang puan lah. Takut dia semayang, takut dia berasa,
Nampak sejadah tak ada tengkung. Dia pun dia jolok. Moga tangan duduk dalam kain bekana, dia jolok ke depan. Dia pun letak dahi di atas kain bekana. Tak sah. Yang itu tak kain bekana. Pasal kain bekana tu suatu yang bergerak di tubuh kita. Dia mengikut tubuh kita. Kan? Dah boleh yang itu tak kain bekana. Kan? Pasal kain bekana tu bergerak. Kan? Kemudian syarat yang ketujuh nak bagi sah sujud. Dan meninggikan punggung daripada tekuk. Ada dah ayat. Dan pastikan punggung lebih tinggi daripada kepat tekuk masa kita sujud. Jadi kalau kita sujud di atas tangga, ada lihat. Nak sujud atas tangga. Sama tinggi kepala dengan punggung. Tak boleh. Sujud atas rehal. Sedangkan kita orang sihat walafiat. Jangan berlapis. Sujud tak kotak apa. Misalnya. Dan yang ke-8, tamak ninah di dalam sujud. Tamak ninah kena ada. Dan itu 8 syarat sujud. Kalau tak ada satu daripada 8, sujud tak sah. Bila sujud tak sah, membawa pada sembahyang tak sah. Itu dan syarat-syarat sujud. Habis itu. Ke-10 tamakninah di dalam sujud. Rukun mana kena tetap letak dahi atas lantai. Kena berhenti sekadar subhanallah. Boleh tak? Kena tetap. Kalau tak tetap, tak boleh. Pasal tamat ninah tu wajib. Yang ke-11, wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah.